Ustaz nak tanya, perlu ke kita cakap Iman Ahmad? Dia kata itu Ahmad kan kita dah tahu dia anak lelaki kan. Lepas tu dia di dalam tandas kan sedang wuduk, dia anak lelaki. Anak lelaki perlu sebut anak lelaki. Dia lelaki sedang berwuduk. Untuk kita yang pemula wajib sebut. Untuk kita yang baru nak start ni wajib sebut. Okey lah. Dia betul. Betul. Dia understood. Cuma kalau kita tak buat sekarang, next time akan confuse dengan yang lagi satu. Ada beberapa macam mana Ustaz kata ganti nama ataupun kita panggil dhamir ataupun apa ya. Yang ni adalah huruf dekat perkataan tu yang bila tukar sahaja huruf tu dah bukan lagi dia lelaki sedang. Okey. Kalau kita guna ta contohnya dah bukan lagi dia lelaki. Kalau guna hamzah contohnya bukan lagi dia lelaki, dah jadi maksudnya lain. Sebab itulah Ustaz ni kalau boleh terjemah yang komplit untuk masa ni lah. Tapi insya-Allah bila dah masuk batch kedua, insya-Allah Ustaz nak jumpa anda semua di batch kedua, mudah-mudahan. Di batch kedua ni ada terjemahan yang Ustaz dah ringkaskan. Yang gunakan ya contohnya sebab dah faham dah maksudnya dia lelaki. Okey.